Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, hari ni aku nak buat something yang aku dah lama tak buat dalam channel ni, yang mana aku nak roast subscriber aku punya finance dan tengok sama ada diorang boleh survive ataupun tidak. Dan hari ni kita ada satu submission yang sangat-sangat juicy. Okay, orang ni ada hutang banyak gila walaupun masih muda. Muda daripada aku lagi. And dia hidup dalam negative cash flow dah beberapa bulan and little close untuk sebab banyak sangat hutang. Okay, so sebelum dia buat benda yang tak rasional, jom kita roast dia punya portfolio dan tengok kita boleh baiki ataupun tidak. Okay, tapi first sebelum kita start kita punya sesi roasting, kita kena tahu dulu konteks profile orang yang submit kali ini. So untuk submission kali ini kita ada seorang saja, iaitu daripada Alia, berumur 26 tahun, tinggal di Kuala Lumpur, bekerja sebagai junior executive bank dengan gaji RM3,549 bersih. Dalam submission ni, Alia ada cakap yang dia tak dapat merasa langsung gaji dia setiap bulan sebab biasanya gaji tu akan habis bayar hutang first day lepas dia dapat gaji. Okay, so dia terpaksa guna credit card dia untuk tampung pembelanjaan dia setiap bulan. Ini menyebabkan dia ada dalam endless cycle hutang. Okay, dia juga ada cakap dekat bawah ni yang dia ada saving yang cukup, tapi dia sayang nak guna saving tu untuk belanja dan instead lagi rela bayar semua benda pakai credit card. Okay, so tu agak pelik. Okay, tapi untuk kita faham lagi situasi Alia ni, kita kena tengok aset dia dan juga hutang dia, aka liability dia. Alright, so kita start dengan aset dulu. So untuk aset, Alia ni ada, aku boleh cakap agak unik lah sebab dia cuma ada cash asset saja yang liquid. So cash Alia ni dia letak dalam 3 bank berbeza. Jangan tanya aku kenapa. Alia ada di Maybank sebanyak RM2,634.53. Jetsbank dia ada RM1,610.20 dan di Holion Bank dia ada RM7,588.24, menjadikan total saving dia sebanyak RM11,832.97. Not bad, okay? Instead, sangat-sangat bagus untuk umur dia lah sebab dia ada RM10,000 dalam saving dalam bentuk cash. So apa-apa emergency dia boleh cover. Tapi setakat tu sajalah plus point dia sebab hutang dia sangat-sangatlah okay, so kita tengok untuk hutang pula. So untuk hutang Alia, dia ada 4 hutang berbeza. 2 hutang pertama adalah hutang kredit kad, yang mana kredit kad pertama dia ada outstanding balance sebanyak RM420.65. So okey-okey sajalah. Untuk hutang kredit kad kedua ni lah yang buat aku terbeliak sikit mata aku, sebab untuk hutang kredit kad kedua ni dia ada outstanding balance sebanyak RM6,191.22, tapi minimum payment dia sangat-sangat tinggi. Aku tak tahu kenapa. Okay, minimum payment dia untuk bulan Mei saja adalah sebanyak RM1,448. Tapi ya faham, bukan ke minimum payment untuk bank 5% saja sebulan? Ya, betul. Tapi untuk Alia ni sebenarnya dia unik sikit sebab dia suka guna credit card dia untuk buat installment, aka EPP. So aku ada statement credit card dia dekat sini, macam kau tengok dia buat 4 installment berbeza dekat beauty clinic. So kalau kau tak tahu kawan-kawan, okay, kalau installment atau EPP ni kau kena bayar full setiap bulan on top of kau punya 5% minimum payment. So 5% minimum payment plus whatever installment yang dia ada bulan tu menjadikan bayaran dia sebanyak RM1,448. Hampir separuh daripada gaji dia untuk bulan Mei saja. So kawan-kawan, reminder juga untuk kita dekat sini, kalau kau guna credit card dan nak buat EPP, jangan melampau sangat macam Alia ni, menyebabkan minimum payment kau jadi terlampau tinggi sampai kau mampu bayar minimum saja. Dan kalau kau bayar minimum saja, of course kau akan kena interest 15 ke 18% annually. Alright, berbalik kepada hutang tadi, okay, mimpi ngeri ni tak habis lagi kawan-kawan sebab Alia ada lagi 2 hutang. Hutang yang ketiga dia ada adalah SPay Later, yang mana total amount yang dia berhutang adalah sebanyak RM3,245.60. Bulan Mei saja dia kena bayar SPay Later dia adalah sebanyak RM1,130.97. And dia ada lagi satu hutang, okay? Dia ada Touch and Go yang mana dia buat personal loan, okay, untuk RM20,000 selama 2 tahun. So monthly payment yang dia tinggal adalah 3 bulan lagi yang dia kena bayar RM309 sebulan.
So total hutang combine untuk 4 hutang berbeza ni adalah sebanyak RM11,046 dan 1 sen. And on top of that, setiap bulan juga Alia ada living expense yang non-kompromi sebanyak RM2,400. So kalau kita breakdown per month yang Alia kena keluarkan daripada poket dia, of course dia akan hidup dalam negative cash flow. And kalau kau tengok dari sini, daripada bulan Mei sampai Oktober, setiap bulan Alia akan ada negative cash flow. And bulan Mei adalah bulan paling teruk negative cash flow dia, sebanyak RM2,000. Mak ai. Okay, now kalau Alia ada otak macam orang normal, benda paling masuk akal dia boleh buat adalah guna semua saving dia tadi and then habiskan hutang dia. Tapi macam kau tahu, concern Alia, okay, dia tak boleh nak guna duit saving dia dan dia lagi rela bayar semua benda pakai credit card. And ni adalah the classic case of invisible money effect, yang mana kau tak akan rasa sakit sangat bila kau bayar pakai credit card compare dengan pakai kau punya saving. Psikologinya, bila kau nampak semua benda ditolak ke bulan depan, kau akan rasa lagi tenang lah compare dengan duit kau auto terus dideduct daripada akaun kau yang kau payah-payah nak kumpul. Dan aku cakap benda ni, dia akan bawa kepada kau punya kehancuran lah. Sebab bila kau ada dalam efek ni, kau akan always, and aku cakap always, bayar benda lewat and kena penalty charges. And ni adalah apa yang berlaku dekat Alia sekarang. So Alia, good news is aku ada satu strategi lah yang kau boleh buat untuk kau bayar hutang kau tanpa berada dalam negative cash flow setiap bulan. Dan dia juga boleh kurangkan bulan untuk kau habiskan hutang tu daripada 5 bulan ke 3 bulan saja. Dan kau juga at some level boleh simpan sedikit daripada saving kau. By some level maksud aku sebanyak 1 bulan lah sebagai emergency fund. And in your case sebanyak RM3,549. So step pertama kau nak buat kalau kau nak ikut adalah first kali asingkan saving kau tu ke dalam 2 tempat saja. 2 bank saja. Bank yang pertama adalah untuk kau letak emergency fund kau sebanyak RM3,549. Bank kedua pula adalah untuk kau letak segala balance tadi ke dalam ni. Okey, lepas kau dah ada balance tu, kau boleh campurkan dia dengan lebihan duit gaji kau untuk bulan Mei sebanyak RM1,149. Sepatutnya kau akan ada balance dalam bank kedua tu sebanyak RM9,432.97. Now kau dah ready untuk matikan hutang kau. And untuk strategi kali ni, kita akan guna method yang aku paling suka, iaitu debt snowball method yang aku pernah buat video sebelum ni. So kalau kau tak check it out lagi, sila check it out video tu lepas video ni. Okay, so untuk step pertama dalam debt snowball method, of course kita kena start dengan hutang dengan balance paling rendah dulu. So untuk Alia punya case ni, dia kena start dengan hutang di credit card pertama dulu. Lepas tu dia kena settlekan hutang touch and go dia dan proceed dengan SPay later dia. Lepas semua 3 hutang tu dah settle, Alia boleh gunakan whatever balance yang ada dalam bank tu untuk cut down sebanyak mungkin outstanding balance di credit card kedua. Kalau aku kira betul lah, outstanding balance untuk credit card kedua ni patutnya tinggal RM1,653 dan 4 sen. And of course, balance ni kau boleh settlekan dalam masa 2 bulan saja guna lebihan daripada gaji kau. Once tu dah complete, tahniah, kau dah bebas hutang. Tapi lepas semua ni settle, Alia boleh buat 2 lagi step untuk increase dia punya game dalam personal finance. Step kedua yang dia boleh buat adalah dia boleh naikkan lagi dia punya emergency fund sampai up to 6 bulan. Yang ni akan cover segala emergency expense dia lah. In case dia kena buang kerja ke atau wallahualam dia terlibat dalam accident, semuanya boleh cover dengan emergency fund 6 bulan. And step ketiga yang dia boleh buat adalah dengan masukkan duit saving dia tu dalam tempat yang liquid dan boleh bagi dia return. So sepanjang dia simpan, dia akan dapat duit extra setiap hari. Yang tempat yang aku recommend adalah di Versa, sebab dalam Versa kau boleh dapat return almost every day. And dia juga agak liquid kalau kau simpan duit kau dalam Versa Cash Eye yang mana patuh syariah dan kau boleh keluarkan dalam hari yang sama. So return untuk Versa Cash Eye sekarang adalah lebih daripada 3%. So check it out kalau kau nak check it out Alia. And kalau kau guna kod aku Versaay, VERSAAY, dan simpan RM100 pertama kau dalam tu, kau akan dapat RM10
percuma. So guys, thank you for watching and thank you juga untuk Alia yang buat submission kali ni. Sorry kalau bahasa aku macam kasar sikit, tapi aku sentiasa harapkan yang terbaik untuk kau. So kalau kau nak submit submission yang lain juga untuk aku roast kau punya finance, kau boleh buat submission tu sekarang sebab aku ada buka satu link untuk kau submit kau punya profile. Aku buka untuk limited time saja and aku akan buat roasting ni sempena 100k subscriber special aku nanti. So submit sekarang dan aku boleh roast kau. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching and I see you guys in next video. Bye bye.